Pernahkah anda bayangkan hidup tanpa air bersih? Air bersih sangat penting dalam kehidupan. Membekalkan air bersih kepada anda adalah tanggungjawab operator air. Operator air berusaha untuk memastikan anda mendapat akses kepada air bersih untuk kegunaan harian. Namun, tanggungjawab ini tidak mudah. Banyak cabaran serta kekangan yang operator air hadapi. Bagi membekalkan air bersih yang selamat secara berterusan, operator air perlu membina dan menambah baik infrastruktur bekalan air serta membuat penggantian beribu kilometer paip usang. Namun, banyak perancangan pembangunan infrastruktur tidak dapat operator air laksanakan. Mengapa keadaan ini terjadi? Keupayaan kewangan terhad membantutkan perancangan operator air. Ini berlaku kerana tarif air sedia ada tidak dapat menampung kos pembekalan air bersih kerana telah lama tidak disemak. Saban tahun, kos pembekalan air bersih kian meningkat disebabkan peningkatan kos elektrik, bahan kimia, penyelenggaraan serta kos pembangunan infrastruktur. Jika berterusan, keadaan ini berkemungkinan boleh merisikokan nikmat yang bakal diwarisi generasi akan datang. Maka, tarif air yang munasabah amat penting untuk operator air laksanakan kewajipan mereka. Ini adalah penting untuk operator air terus membekalkan air bersih untuk generasi akan datang. Jangan risau, tarif air yang disemak adalah munasabah dan penggunaan air yang berhemat akan mengurangkan bil air anda. Jadilah pengguna yang bijak demi kelangsungan masa hadapan. Air, nadi kehidupan.